Tips kumpul RM20,000 setahun dengan simpanan emas. RM20,000 setahun macam tak percaya kan? Tapi boleh capai dengan simpanan emas. Ramai orang tak sedar duit gaji yang hilang entah ke mana tu sebenarnya boleh jadi simpanan yang kekal. Okey, ini cara untuk kita capai RM20,000 setahun dengan mudah. Kalau tuan-puan belum lagi ada akaun emas Gepabligo ni kan, tuan-puan kena daftar dulu akaun emas Gepabligo ni secara percuma. Selesai daftar, kena letakkan target capai 10 dinar emas yang mana nilainya hari ni dah lebih RM20,000. 10 dinar ni beratnya 42.5 gram emas. Jadi kita kena bahagikan kepada 12 bulan, iaitu sebulan kita hanya perlu simpan 3.6 gram emas setiap bulan secara konsisten. Tukarkan saja nilai duit kita tu kepada 3.6 gram emas setiap bulan. Cukup setahun kita dah ada simpanan 10 dinar emas yang mana nilainya dah lebih RM20,000. Bila kita dah buat simpanan dalam bentuk emas ni, simpanan kita lebih selamat. Malah simpanan kita nilainya makin lama makin bertambah. Jadi sekarang kalau tuan-puan betul-betul nak capai RM20,000 pertama untuk tahun ni, boleh terus kontak saya ataupun tekan link di pautan bio saya untuk saya bantu. So dah bersatu, cek komen, jangan lupa follow.